Kombinasi padu mi Jawa panas campur air mango Yakult sejuk-sejuk memang terbaik. Aku sebenarnya tak rancang pun nak makan mi hari ni, tapi tekak ni tiba-tiba teringat mi Jawa. Makan dengan sambal korek pedas, confirm terangkat punyalah. Mi yang dicelur panas-panas, ditabur dengan bawang goreng, telur rebus, tahu goreng, sawi kecil, hirisan kobis, beberapa ketul daging dan sepotong limau bagi penambah rasa. Kuah dia yang pekat, warna pun perang keemasan, rasa lemak, manis, pedas, semua cukup, semua balance. Yang bestnya aroma kuah dia ni naik sampai kepala terus buat rasa lapar. Dan yang paling best, bila aku makan sekali dengan sambal korek pedas ni, betul-betul kick punya lah. Inilah mi Jawa dari Penyetan Pak Han. Tengok je terus rasa lapar weh. Dan aku order sekali dengan mango Yakult. Mango Yakult ni serius korang kena cuba. Memang sedap gila. Rasa mango dia ni pure betul. Kalau makan mi Jawa, aku suka perah limau. Nak bagi rasa masam-masam sikit kan. Keropok pasir ni memang rangup, memang best. Aku gaul perlahan-perlahan, aku rasa kuah dia terus aku cakap dalam hati, esok macam kena datang lagi ni. Apatah lagi bila makan sekali dengan mi dia, memang sedap, memang terbaik lah weh. Yang jadi syoknya bila kau makan dengan sambal korek pedas ni, letak atas daging, makan sekali, memang terbaik. Sebab daging dia ni lembut, tak lihat langsung. Dan aku yakin korang belum pernah rasa lagi telur rebus makan dengan sambal korek pedas. Betul tak? Ni aku tunjuk dekat korang. Tapi aku seorang je lah yang dapat rasa. Tapi terus terang aku cakap rasa dia memang padu. Daging dia lembut, kuah dia padu, mi dia sedap, sambal dia pedas. Memang puas hati gila bila makan. Rasa kuah dia ni buat aku lupa terus cuaca hari ni panas. Jadi siapa-siapa yang memang peminat mi Jawa ataupun yang belum pernah rasa mi Jawa dekat Penyetan Pak Han ni, korang wajib cuba. Confirm takkan menyesal.